Di belakang saya adalah Masjid Quba dan tahu tak, Masjid Quba ini dahulu di lokasi yang sama berdekatan dengan kawasan ini ada lagi satu masjid yang dibina. Kalau Masjid Quba dibina atas dasar ketakwaan seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 107, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba dibina di atas dasar takwa. Ada satu lagi masjid yang dibina di atas dasar pemusuhan dan niat mereka adalah untuk pecah belahkan umat Islam pada ketika itu. Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 107, walladzina takhadhu masjidan dirara, dan orang yang menjadikan masjid dirar, di mana masjid dirar ini mereka bina untuk tujuan utama mereka adalah untuk memecahkan umat Islam. Dan ketika mana Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk pada tahun ke-7 Hijrah, dan ketika mana Nabi pulang, ketika itulah turunnya wahyu yang melarang Nabi daripada sembahyang di Masjid Dirar itu. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk membakar, dan hari ini masjid itu telah tiada di kawasan ini dan terus kekal masjid yang pertama yang Nabi sampai di kawasan ini, dan Nabi telah bina masjid ini iaitu Masjid Quba.